Okay, kalau orang kata seram dan sebagainya, contohlah tempat kerja korang pergi tengah malam pun seram juga kadang-kadang kan. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey, baik. Pada malam ini kita akan meneruskan lagi video reaksi seram kita, iaitu perkongsian daripada kenalan FJ. Di dalam inbox beliau suruh tengok satu video ni lah, yang dikatakan kejadian ini berlaku di RNR Perasing. Okey. What? Okey, kita sambung balik video kita. Okey, tadi habis bateri bukan sebabkan gangguan ke apa ke. Okey, je lupa nak cas kot. Jadi kita teruskan lagi akan konten kita, iaitu berkaitan dengan gangguan di RNR Perasing. Jadi sebelum kita membuat ulasan berkaitan dengan kejadian yang berlaku di RNR Perasing, jom kita sama-sama menyaksikan akan video yang ditularkan ini terlebih dahulu. Okey. Lampu ni pun tak pastilah kenapa dia jadi. Tadi terpadam habis bateri. Yang ni pula dia terkelip-kelip pula. Terkelip-kelip guys lampu ni. Nak buat video konten macam ni kan, macam-macam. Okay guys, video ini dikongsikan di page Uppercase, tapi FJ sebenarnya dah tengok video ni dekat page yang lain lah. Jadinya video ini adalah video yang dikatakan ada nampak macam kursi. Dia main kursi roda pula guys. Ni di kawasan RNR Perasing lah. Video ni hanya beberapa saat saja, kita tengok sekali lagi. Nampak kursi roda itu turun, lepas tu dia berhenti, lepas tu dia tunjuk kawasan tempat makan RNR Perasing sekali lagi lah. Okey, sumber FB Wah Fans. 1:38 minit pagi. Itu sajalah banyak kali dah ni tengok. Okay, kita pause. Okey guys, berkaitan dengan konten tersebut, iaitu dikatakanlah tak tahulah sebab dia tak claim apa-apa sebab dia pun tak baca daripada sumber asal dia yang menyatakan apa benda tu. Cuma page-page ambil, dia kata oh ini kejadian gangguan di RNR Perasing. Okey, yang di mana kalau sebelum ni FJ pernah buat konten dekat RNR Perasing pada tahun 2019, sebelum daripada waktu Covid, di mana waktu tu memang tersebarlah berkaitan dengan gangguan yang berlaku dekat RNR Perasing, yang dikatakan ada satu buaian dekat tengah-tengah RNR tu. Ramai orang dapat rakam buaian tersebut bergerak dengan sendirinya. Walaupun ada orang tengah lalu ke buaian tu dilihat bergerak dengan sendirinya. So atas kapasiti tu yang FJ pergi buat video untuk konten dekat RNR Perasing adalah untuk membuktikan akan kejadian tersebut lah. So berkaitan dengan sebelum kita pergi FJ ulas dengan apa benda yang FJ pernah pergi pada tahun 2019 dulu, kita tengok akan konten ini terlebih dahulu. Okay, firstly adalah ianya tak ada caption, yang kita tak tahu daripada owner asal video ini. Jadi kemungkinan kalau dari sudut side pandangan FJ bahawa itu biasalah kan, kursi roda kau letak dekat atas lantai, kalau rantai tu tak rata, dia akan menuruni akan kawasan lantai tersebut lah. Sebab itu adalah kawasan nak keluar daripada RNR tu, mungkin di dalam keadaan menurun. Okay, tak ada apa yang pelik pun kalau rantai tu tak rata. Lagi satu, kemungkinan boleh jadi kawan dia yang tolak ke apa kan. Sebabnya dah tu kursi roda tu mana datang kan. Takkanlah tiba-tiba dekat RNR tu ada kursi roda free pula kan, yang dia letak kat situ. Confirm kursi roda tu orang yang rakam punya ke, kawan dia punya ke, ahli keluarga dia punya ke
Kan? Mestilah, takkanlah tiba-tiba ada R&R. Kau pergi mana R&R ada kursi roda yang disediakan free, mana ada. Kursi roda tu mesti orang punya, mesti dia yang punya. Kan? Mungkinlah dia letak kat situ, kursi roda tu bergerak sendiri. Tapi kalau rantai tak rata, memang boleh jadi macam tu. Okay, tu tak ada apa benda yang peliknya. Lepas tu tambah sikit video seram. Mungkin owner tak buat kot, mungkin orang lain buat. Dia buat cerita lah, konon-konon arena racing ni seram dan sebagainya. So kena nilai balik lah kan konten tersebut. Dan bukannya nampak hantu seketul juga apa ke. Okey, faham tak? Jadi kalau tanya MJ berkaitan dengan video tu, tak ada apa nak diproven kan pun. Confirm kursi roda tu dia punya. Lepas tu dia letak kat tempat yang tak rata ke apa ke, kursi roda tu bergerak, kau kata hantu lah. Tu mengarut lah. Melainkanlah kursi roda tu kan, dia letak kat situ, melompat naik atas tangga sendiri. Yang itu bolehlah kita nak kata gangguan ke apa kan. Kan ada tangga tadi, ataupun dalam keadaan lantai yang menaik tu kan, yang dia tempat OKU punya laluan yang naik bukit tu kan, sikit kan, dia macam tak rata tu kan. Tiba-tiba kau letak kursi roda tu naik sendiri dekat ke atas kan. Yang itu boleh lah kau nak kata bukan konten, itu mungkin gangguan lah kot. Sebab macam mana kalau orang tolak pun dia akan patah balik kan. Naik ke atas ni, tak ada orang tolak apa semua, boleh lah jadi. So benda tu tak ada apa yang misteri pun, benda biasa sahajalah berkaitan dengan video tadi. Okay, sebabkan dah cerita pasal arena racing ni, dan MJ pun pernah buat konten dekat sana pada tahun 2019 sebelum daripada waktu Covid. Okay, arena racing ni MJ pergi atas capacity macam tu lah. Orang kongsikan video share tentang gangguan nampak buayan itu bergerak sendiri. Lepas tu MJ cari cerita seram yang ada dekat situ, yang dikatakan ada penampakan budak misteri lah di dalam tandas dan sebagainya lah. So waktu AJ pergi tu adalah, AJ tak pasti waktu bila, rasa macam hujung tahun lah. Sama ada penghujung tahun 2018 ataupun penghujung tahun 2019. Sebab waktu tu dia macam musim hujan. Okay, dekat pantai timur dia musim hujan. Jadi waktu tu AJ bergerak daripada Kuala Terengganu pun dah hujan lebat. Waktu tu kami gerak daripada Kuala Terengganu dalam pukul 12. So sampailah dekat arena racing ni dalam pukul 1 lebih juga ataupun pukul 2, tak ingat masa tu. So sampai kat sana, FJ dan FJ bawa waktu tu member lah kan, ada yang diorang nak ikut trip ni kan. Ada 4 orang dalam kereta, diorang nak ikut sekali, nak merasai pengalaman membuat jalan seram. So FJ bawa je lah. So that's why ada orang tanya, kenapa kau bawa ramai sangat? Kata buat konten seram, kau bantai sampai 4 orang 3 orang penumpang dalam kereta, itu nak buat video seram apa ke benda? Tak. Waktu tu FJ nak buat konten. Jadi geng-geng ni, kenalan FJ ni, dia nak ikut, nak merasai, nak rasa kan macam mana buat video jalan seram tu. So FJ kata, jom lah, kalau kau free ikut je lah, kereta ada ruang, ikut je lah kan. Sampai 3 orang nak ikut lah. So waktu tu ikutlah. So daripada kami gerak daripada Kedah sampailah ke Terengganu. So harap jawapan ini menjawablah persoalan kenapa waktu FJ pergi ke Pantai Timur waktu tu dengan sampai 3 orang penumpang dalam kereta kan. Okay, so habis kat situ. So sampai dekat arena racing tu, memang waktu tu tak ada orang. Dan waktu tu kalau tak silap baru lepas hujan. Okay, so kalau ada tengok, siapa-siapa tengok video FJ tu, memang ada bumbung bocor, air menitik-nitik lagi. So dekat situ bila FJ sampai, memang tak ada kereta lah yang ada dekat situ. So macam FJ pun waktu sampai tu, FJ terfikir lah, oh mungkin lah tempat arena racing ni betul orang katakan bahawa tempat arena ni adalah tempat yang orang tak berani nak berhenti kan. Sebab je tengok dekat situ ada Shell dekat belakang, dekat arena tu ada Shell. Dekat Shell tu je tengok ada kereta. Tapi dekat kawasan yang je berhenti tu, yang tempat tadi lah, yang kursi roda tu, je berhenti kat situ depan tu, tak ada kereta. So okey lah, sebab memandangkan tempat tu tak adalah nampak macam berhantu ke apa kan, nampak terang benderang. So turun kereta. So bila turun kereta, nampak kipas dibuka dekat kawasan food court tu lah. So waktu tu macam pelik lah juga, kenapa lah kau buka kipas tapi tak ada orang. So macam waktu tu bersangka baik, mungkin lah kot dia lepas mop ke apa ke, dia buka kipas. Tapi waktu tu dalam ada juga kot FJ bergurau dengan member tu, dia cakap ada orang yang kita tak nampak kot, sebab tu kipas tu terbuka saja bergurau. Biasa je suka benda bergurau macam tu kan. So pergilah ke kawasan yang waktu tu FJ nak terkencing sama. Jadi FJ pun nak pergi tandas dan berhentilah dekat kawasan yang
taman permainan yang orang rakam ada video gangguan dan sebagainya. Tapi waktu kita orang pergi tu memang tidak ada apa-apa. Kemudian ada pekerja pembersihan yang membersihkan kawasan tersebut. Mereka bergurau, ketawa dan sebagainya lah. So kalau nak kata tak ada orang langsung dekat arena tu, memang ada orang. So tak ada perkara mistik ke misteri yang berlaku. FJ waktu tu pergi kencing seorang-seorang dekat bilik air. Tak ada orang teman. Ada orang duk lepak dekat kawasan taman tu lah. So FJ pergi seorang-seorang. Dan waktu kalau tak silap masa kita orang nak belah daripada tempat itu pun ada orang datang juga. Ada seorang kakak ni dia bawa anak dia siap. Anak kecil, mungkin anak dia nak tukar pampers ke apa ke. Waktu dia dah pukul 2 So dia bawa anak dia pergi ke tandas perempuan waktu tu. So kita orang pun dah nak bergerak. Cuma dia orang parking kat belah sana. Dia parking yang tempat tadi yang ada apa kursi roda tu. So kita orang nak patah balik lah. Okay, tak ada apa pun. Okay, kalau nak tanya tak ada rasa perasaan ke apa ke, memang tak ada apa. Cuma sunyi sajalah. Sunyi saja dan tak ada orang waktu tu. Okay, so pergi kat kereta, FJ ceritakan akan kisah seram. Di mana waktu tu FJ pun macam melawak je. FJ macam cerita balik cerita kisah seram yang berlaku dekat belakang kereta waktu tu. Kan, memanglah waktu tu kan lepas hujan. So ada angin menerpa kita orang lah. Angin kuat tiba-tiba kan. Angin tu tak sure lah kalau gangguan ke apa. Tapi FJ rasa angin tu angin je lah kan. Angin mungkin ribut ke apa kan. Tapi waktu tengah cerita tu, angin menerpa kita orang. Pokok-pokok semua bergoyang. Dan dengar mikrofon pun memang bunyi angin lah. So FJ akan kepilkan sikit lah video-video yang FJ cakap ni, apa yang berlaku waktu tu pada tahun 2019. So konklusinya adalah kawasan arena perasing ni, bagi pandangan FJ, kemungkinan yang kisah seram yang dulu-dulu waktu mungkin baru dibuka kawasan tu mungkin betul lah. Tapi sekarang ni dah tahun 2025 kot. FJ pergi 6 tahun lepas. So tak ada isu pun sebenarnya, tempat tu okey saja untuk korang berhenti lah. So tandas dia pun bersih. Mungkin sebab orang takut nak berhenti di situ, jadi tandas dia pun bersih. FJ lagi suka tempat-tempat yang macam ni lah. Okay, tandas dia bersih gila. Okay, so tak ada apa pun gangguan dan sebagainya lah. Tempat tu pun terang. Okay, cuma kalau takut, pergilah berteman 2 orang dan sebagainya. Bagi FJ tak ada masalah apa lah. Okay, kalau orang kata seram dan sebagainya, contohlah tempat kerja korang pergi tengah malam pun seram juga kadang-kadang kan. Contoh macam FJ bersekolah ke apa kan, ataupun sekolah anak korang ke, siang-siang korang hantar tak ada apa pun. Tapi bila malam ke apa, cuba hantar anak pukul 12 malam pergi tengok masuk dekat kawasan Padang ke apa kan. Tengoklah sebab masa siang memang tak ada rasa apa-apa. Aku tak ada. Mungkin bila malam tempat mana-mana pun kita akan rasa feeling keseraman tu. Tapi benda tu perkara biasa sahajalah. Tambah tempat yang tak ada orang kan. So nak kata gangguan misteri teruk ke apa ke, tak adalah pula kan. So FJ pun tak menolak lah cerita tu. Dan taklah kata sikit-sikit nak cerita tu, sikit-sikit nak cerita tu. Sebab kita orang dah siasat lah tempat tu, dah pergi dah. Tak adalah claim kosong ke cerita kosong ke, tak ada. So sebenarnya nak cerita panjang kan, tapi sebab FJ tak suka lah nak buat video-video panjang sekarang. Kalau boleh nak pendek-pendekkan saja. Jadi video ini sampai di sini saja. Apa komen korang berkaitan dengan arena perasing? Adakah korang pernah mengalami gangguan dekat situ? Kalau ada video ke apa ke, bak meh kan. Kalau betul-betul lah nampak benda ni di luar logika ke apa ke, mak meh. Ataupun nampak bayangan ke apa, ketiga korang berada dekat arena perasing tu, tunjuk kat FJ share kat semua orang. Ini yang real punya yang berlaku kan, yang betul-betul punya gangguan punya kan. Bukan ni letak muzik seram lepas tu kata gangguan. Kalau siapa-siapa ada, share dekat FJ. Buka page Farhan Jamal dekat Facebook, korang inbox sahaja. Okay, ataupun Instagram Farhan JML, korang inbox saja dekat kawasan dekat ni lah. Okay, kalau nak bagi, okay, nombor telefon FJ tak boleh bagilah. WhatsApp ke apa ke, dulu FJ bagi juga WhatsApp. Lepas tu orang nak tanya lah, terima kasih lah FJ sebab balas. Bukan tak nak balas, tapi FJ sebenarnya banyak kerja. Kerana tak balas nanti orang marah pula kan. Jadi nombor telefon FJ tak boleh nak bagilah. Korang bagi je kat inbox, okay. So video ini sampai di sini saja. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Dan nantikan video reaksi seram yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi, bye.